Selamat datang! Dalam video ini, kami akan berkongsi segala yang anda perlu tahu tentang Sumbangan Tunai Rahmah STR 2026. Program bantuan kewangan dari Kerajaan Malaysia ini menyasarkan golongan berpendapatan rendah dan sederhana untuk meringankan beban kos sara hidup. Apa yang baru dalam STR 2026? Bantuan ini merangkumi isi rumah, warga emas tanpa pasangan, dan individu bujang. Pendapatan isi rumah yang layak adalah RM5,000 ke bawah. Sementara individu bujang yang berpendapatan 2 RM500 ke bawah juga boleh memohon. Tarikh permohonan. Permohonan dibuka sepanjang tahun bermula 13 Oktober 2025 dan anda boleh memohon secara dalam talian atau di kaunter LHDN. Jumlah bantuan bergantung kepada kategori. Penerima boleh mendapat antara RM100 hingga RM600 sebulan, serta tambahan untuk keluarga dengan anak. Jangan lupa untuk kemaskini permohonan anda jika sudah memohon pada tahun sebelumnya. Pastikan semua maklumat diisi dengan betul untuk mengelakkan permohonan ditolak. Tonton sekarang untuk info lebih lanjut dan pastikan anda tidak ketinggalan.